mewakilkan panel A. Saya ada isi nama Tisha Putri Kasno. Saya mewakili tim A. Saya ada Mahmud Muhammad Zamri daripada panel B. Saya ada Maki Siti Jepti daripada panel tim A. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Rosmina binti Suhaili. Saya ahli panel daripada tim A. Terima kasih tim A. Tim B, perkenalkan diri secara ringkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amal Syafila binti Jamil. Saya dari panel tim B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazira Kebukari daripada panel tim B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafila binti Ammar daripada panel tim B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syazana Zakri Syamsubari. Saya daripada panel B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Humairah binti Hasbullah dari tim B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Atikah Sarah binti Abdul Asra daripada ahli panel tim B. Terima kasih kepada tim B. Saya minta tim A dulu untuk memulakan mini forum. Baik, soalan pertama, terangkan secara ringkas apakah yang dimaksudkan dengan penderaan kanak-kanak dan bentuk penderaan yang sering berlaku di taska. Silakan panel tim A. Terima kasih kepada panel di atas soalan yang diberikan. Okay, pada pendapat saya, penderaan kanak-kanak adalah perbuatan yang menyakiti, mensederakan atau mengabaikan kanak-kanak sama ada dari segi fizikal, seksual, pengambilan atau emosi mereka. Penderaan ini boleh berlaku sama ada secara sengaja atau tidak sengaja, tetapi tetap akan meninggalkan kesan yang buruk pada perkembangan kanak-kanak. Masalah penderaan dan pengabaian ini semakin serius dalam masyarakat dari tahun ke tahun. Oleh itu, semua pihak perlu berhati bahu untuk memastikan dan melindungi kanak-kanak dalam setiap tindakan yang diambil dan mengutamakan kepentingan yang terbaik untuk kanak-kanak seperti dinyatakan dalam Konvensyen mengenai hak kanak-kanak itu dengan izin CRC, itu Children Right Convention. Dan CRC khususnya pada 19, negara perlu melindungi kanak-kanak daripada segala bentuk penganiayaan oleh ibu bapa atau penjaga. Manakala di taska pula, penderaan boleh berlaku dalam beberapa bentuk, iaitu dalam bentuk fizikal, emosi, seksual dan juga pengabaian. Okey, dalam bentuk fizikal, penderaan fizikal ini adalah perbuatan yang menyebabkan kecederaan pada tubuh pada kanak-kanak, seperti memukul, menampar, mencubit atau menolak kanak-kanak tersebut dengan kuat. Seperti yang di mana kes yang saya cari ini, iaitu kes ini berlaku pada tahun lepas, iaitu pada 28 hari bulan 12 2025, di mana seorang penjaga taska ditahan. Seorang penjaga taska wanita berumur 26 tahun ditahan oleh pihak polis di atas kes dia menampak dia menjampak menjampak seorang kanak-kanak yang berusia antara 6 hingga 9 bulan, iaitu seorang bayi yang berusia antara 6 hingga 9 bulan. Itu bayi itu dijampak, digolek dan juga ditampak oleh seorang pengasuh perempuan ini. Polis menahan seorang pengasuh wanita ini di taska di Alam Indah Ceras. Polis menjalankan tindakan mengikut Seksyen 31 dan Golongan 1 Akta Kanak-kanak Negeri 1. Manakala untuk penderaan emosi pula, penderaan emosi ini boleh berlaku apabila kanak-kanak dimarahi oleh bapa ataupun penjaga taska secara melampau atau dihina, ditakutkan atau dipukul. Contohnya lah, guru taska ini menjerit atau memainkan kanak itu dengan kuat sehingga membuatkan kanak-kanak itu takut untuk berinteraksi dengan dia ataupun untuk berjumpa dengan dia. Walaupun penderaan ini tiada kesan fizikal, penderaan emosi boleh menjelaskan
memperdayakan diri dan pengembangan kanak-kanak. Ini juga bertentangan dengan prinsip CRC dengan izin CRC yang menekankan pembangunan personaliti dan emosi kanak-kanak secara menyeluruh. Seterusnya untuk penderaan pengabaian. Pengabaian ini boleh berlaku apabila keperluan asas kanak-kanak tidak dipenuhi seperti makanan mereka, kebersihan, keselamatan dan juga penjagaan kesihatan. Contohnya seperti kita tahu ada kes berlaku pada tahun lepas, ke 2 tahun lepas itu, ada di mana seorang perempuan seorang ibu meninggalkan seorang bayi di rumah selama 10 hari dan dia keluar bercuti selama seminggu, silap saya lah. So itu juga adalah contoh kes penderaan bagi pengabaian. Dan yang terakhir adalah penderaan seksual, di mana bentuk penderaan seksual ni adalah yang melibatkan sentuhan yang tidak sesuai atau perbuatan yang tidak memuara terhadap kanak-kanak lah. Penderaan seksual juga diperlukan dalam dengan izin CRC iaitu Children Right Convention dengan jelas menyatakan dalam perkara 34 bahawa kanak-kanak mesti dilindungi daripada eksploitasi dan penderaan seksual. Itu sahaja daripada saya. Okay, terima kasih kepada panel tim A. Okay, sekarang soalan yang sama. Saya nak tim B dan terima kasih kepada panel tim A. Soalan yang sama. Tim B sila terangkan hujah anda. Terima kasih kepada pihak polisi. Sebelum itu saya cuba bersetuju dengan ucapan daripada ahli panel tim A berkenaan definisi penderaan tadi. Dan sampai itu saya pun ada ucapan saya sendiri iaitu penderaan ini adalah satu sikap perlakuan orang dewasa yang menyebabkan kanak-kanak mengalami kecederaan yang berlaku secara
macam ke, bahagian-bahagian yang tak elok, yang senang rosak ke apa ke, kenalah cepat-cepat baiki. Kalau macam ada apa-apa benda yang paper sekitaran tadika tu rosak, kenalah cepat-cepat baiki untuk jaga keselamatan anak-anak. Dan yang keempat, pengawasan. Pengawasan ni contoh macam CCTV. Sepatutnya CCTV ni dah patut ada dekat semua cawangan, semua tadika, semua taska, untuk senang bagi pihak-pihak mana nak tengok ataupun ada ibu bapa yang nak pantau anak-anak diorang dekat taska, dekat tadika, ataupun macam kalau macam balik-balik tu diorang tengok anak-anak diorang pada demam ke, apa ke, sakit ke, mungkin diorang nak tahu juga daripada mana benda tu, and mungkin diorang boleh minta untuk cek CCTV dekat taska atau tadika. And sebagai pengawasan juga, kalau boleh dekat kawasan tadika, kalau kita rasa sekarang kat kawasan tadika tak ramai pun orang bandar angkat ke security ke untuk tadika. Tapi kalau boleh, kalau ada duit lebih, kalau nak lebih selamat, cuba kita pasangkan bayarkan guard ataupun security untuk tadika tu. Sebelum tu saya ada satu video berita daripada yang menunjukkan video ni adalah penderaan kanak-kanak, bertaskan terhadap kanak-kanak 2 tahun. Pada pendapat saya, kadang-kadang penderaan kadang-kadang di taska dan juga tadika ini boleh berlaku apabila penjaga atau pengasuh gagal menjalankan tanggungjawab mereka dengan baik dan tidak mengutamakan hak kanak-kanak berdasarkan prinsip utama iaitu CRC. Kepentingan terbaik kanak-kanak dalam perkara 3, hak untuk hidup dan berkembang dalam perkara 6, dan juga hak untuk bersuara dalam perkara 12. Kanak-kanak berhak mendapat penjagaan yang selamat, kasih sayang dan juga layanan yang baik. Saya berpendapat bahawa semua pihak termasuk ibu bapa, guru, juga kerajaan perlu bekerjasama untuk memastikan taska menjadi tempat yang selamat dan juga bukan tempat yang menentukan bagi kanak-kanak. Itu sahaja. Terima kasih kerana tinggi. Baik, soalan kedua. Saya akan tunjuk pada tim B. Soalannya, berdasarkan isu semasa sejak 2022, apakah faktor utama yang menyumbang kepada berlakunya penderaan kanak-kanak di taska? Silakan tim B
kasih kepada Lucy. Okey, faktor utama yang menyumbang kepada penyertaan kanak-kanak taskar pada pendapat saya ialah ketidakpatuhan nisbah dengan pengasuh kepada kanak-kanak yang telah ditetapkan oleh pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat. Pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat telah menetapkan seperti yang saya tunjukkan ini, bagi kanak-kanak yang berumur 0 hingga 1 tahun, iaitu 1:3, di mana 1 pengasuh dengan 3 kanak-kanak, bagi kanak-kanak normal. Manakala bagi kanak-kanak yang berkeperluan khas, iaitu 2:3, 2 pengasuh dengan 3 kanak-kanak. Bagi kanak-kanak yang berumur 2 tahun ke atas, bagi kanak-kanak normal ialah 1:5, dengan 1 pengasuh, 5 kanak-kanak untuk kanak-kanak normal. Dan untuk kanak-kanak berkeperluan khas iaitu 2:5. Bagi kanak-kanak 3 tahun ke atas hingga 4 tahun, kanak-kanak normal iaitu 1:10 dengan 1 penjaga dan 10 kanak-kanak. Bagi kanak-kanak berkeperluan khas iaitu 3:10 dengan 3 penjaga dan 10 kanak-kanak. Okey. Apa yang telah ditetapkan oleh pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat ini sangat penting untuk pihak taskar mematuhinya. Kerana jika pihak taskar tidak mematuhinya, terdapat risiko untuk berlaku penderaan, pengabaian di taskar sehingga boleh membawa kepada maut. Saya ambil satu contoh daripada kes yang telah berlaku di Saujana Putra, iaitu satu taskar telah ditutup ekoran kematian bayi lelaki yang berusia 4 bulan. Taskar ini mempunyai bilangan pengasuh selama 1 orang dengan penjaga kanak-kanak sebanyak 25 orang. Bilangan ini tidak masuk akal dan tidak memenuhi apa yang ditetapkan oleh pihak Kebajikan Masyarakat. Di sini kita dapat lihat bahawa gurunya tidak mampu untuk menjaga kanak-kanak yang sebanyak itu. Jadi guru menghadapi tekanan di mana mereka perlu menjaga ramai kanak-kanak. Kanak-kanak yang beragam, menginginkan perhatian. Jadi guru mungkin merasa stres menyebabkan guru mengabaikan kanak-kanak dan mendera mereka. Faktor yang kedua pula ialah kurang pengawasan dari pihak taskar ataupun tidak berdaftar. Pihak taskar yang tidak berdaftar ini juga mampu meningkatkan risiko penderaan kerana mereka kurang pengawasan dari segi kelayakan staf, prosedur keselamatan, kelayakan staf. Sepertinya staf itu tidak mempunyai masalah mental. Seperti mana kita tahu, masalah mental amatlah berbahaya kepada seseorang individu. Bila mereka menghadapi masalah mental, mereka mungkin cenderung untuk memukul kanak-kanak sehingga membawa kepada maut. Kerana mereka tidak mampu menghadapi tekanan seperti kanak-kanak yang menangis dan teragam. Hal ini akan menyebabkan mereka bertindak di luar kawalan. Seterusnya, tiada prosedur keselamatan seperti jika sesebuah taskar mempunyai tangga, taskar itu hendaklah mempunyai pagar supaya kanak-kanak tidak bermain sehingga terjatuh. Dan hal ini akan mengurangkan risiko penderaan dan kecederaan yang boleh membawa kepada maut. Okey. Seterusnya saya ingin tunjukkan ini rakaman CCTV yang berlaku di Ceras, di mana penjaga menggolek membunuh bayi yang berusia antara 6 hingga 9 bulan kerana tidak mampu untuk menanggung stres yang dihadapi. Kanak-kanak ini mungkin menangis, memiliki perhatian lebih daripada pengasuh. Di sini kita dapat lihat bahawa jika pengasuh tersebut tidak mempunyai ketahanan mental yang kuat, mereka tidak layak untuk menjadi seorang pengasuh. Hadis yang ketiga pula, ialah tekanan kerja dari pihak taskar. Apabila sesebuah taskar terlalu terkenan, macam taskar-taskar yang tersohor, sudah pasti beberapa ingin
berapa mahukan pencapaian atau perkembangan yang optimum pada kanak-kanak tersebut. Jadi apabila kanak-kanak itu apabila guru mendapat apabila guru terima tekanan untuk melatih anak-anak untuk perkembangan yang optimum, guru mungkin terasa terbeban. Jadi hal ini akan meningkatkan risiko penderaan pada kanak-kanak. Jadi itu sahaja pencerahan dari saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Cikri. Soalan yang sama. Cikri sila uraikan ujian anda. Terima kasih kepada Yang Berhormat. Jadi dengan izin Yang Berhormat, saya bawakan sedikit rujukan sebelum saya mengulas lebih lanjut tentang faktor berkaitan dengan isu semasa pada tahun 2022. Di sini saya bawakan berita harian online yang saya ambil, iaitu pengasuh taska dipenjara dan didenda. Jadinya di sini saya boleh simpulkan bahawa terdapat tekanan kerja dan bebanan tugas. Untuk maklumat semua, tekanan kerja dan bebanan tugas ni akan menyebabkan pengasuh dia akan menjadi lebih tertekan kerana ada sesetengah taska membuat hanya ada satu ataupun dua pengasuh di dalam taska tersebut. Jadi banyaklah tugas dan bebanan kerja, iaitu saya boleh simpulkan bahawa ada kes di Brickfield Kuala Lumpur telah adanya bahawa pengasuh tersebut iaitu berumur 40 tahun di ketika usia itu, emosi yang tidak terkawal dengan bebanan kerja yang telah diberikan telah membuatkan emosi itu dilepaskan kepada kanak-kanak dengan membuat penderaan kepada kanak-kanak yang telah diasuhnya, iaitu bayi berumur dalam sekitar sebulan. Pengasuh tersebut telah membuat satu tindakan yang kasar seperti menarik tangan kanak-kanak tersebut kerana dipercayai pada ketika itu kanak-kanak itu telah terkencing dan terkena kepada kain baju beliau. Oleh itu, kita dapat simpulkan bahawa tekanan kerja ini sangat-sangatlah tidak sepatutnya kerana umur beliau ketika itu telah meningkat. Jadinya emosi yang tidak dapat dilepaskan telah diberikan kepada kanak-kanak tersebut. Di situ telah menjadikan penderaan kepada kanak-kanak yang tidak sepatutnya. Yang seterusnya, kurang latihan dan kemahiran. Berdasarkan rujukan yang saya telah tunjukkan kepada ahli panel semua, kurang latihan dan kemahiran ini telah menyebabkan banyaknya pengasuh dan pengusaha taska zaman sekarang tidak ada latihan yang mencukupi seperti ahli-ahli panel yang tertinggi, iaitu tiada kemahiran berkaitan dengan asas pendidikan awal kanak-kanak, tiada daripada segi emosi tidak dilatih untuk mengawal emosi apabila kanak-kanak itu menjadi tantrum, agresif di sesuatu situasi. Jadinya mereka telah gunakan teknik yang salah. Sebagai contoh, ada yang menjerit kepada kanak-kanak, memukul kanak-kanak, dan mereka berfikir bahawa tindakan itu adalah betul untuk mendisiplinkan kanak-kanak di taska, di sebuah taska di masa kini. Sebagai contoh, di satu video klip yang setelah saya kaji, saya telah melihat bahawa ada di sebuah taska bahawa seorang kanak-kanak OKU telah dipukul di belakang badan beliau kerana dia berfikir bahawa dengan perkara tersebut akan menenangkan kanak-kanak tersebut, padahal perkara itu tidak wajar dan akan menyebabkan kanak-kanak tersebut lebih kepada trauma emosi.
Yang seterusnya ialah yang ketiga, saya bawakan juga untuk tekanan ekonomi. Tekanan ekonomi ini sebagai semua boleh ketahui bahawa apabila ekonomi telah meningkat, ada sesetengah yang sebagai yang telah saya sebutkan tadi, pengasuh tersebut telah lanjut usia, jadinya mereka telah start di kerja yang di situ saja untuk melompat pada kerja yang lain. Umur telah lanjut, jadi kebanyakan institusi pekerjaan tidak mengambil pekerja seperti kerana telah lanjut umur beliau. Jadi disebabkan kerja susah untuk mencari kerja, mereka merasakan dengan mereka merasakan dengan hanya kerja di tempat tersebut akan mendatangkan keuntungan, iaitu macam apa saya bukan mendapatkan keuntungan, tapi mereka rasakan dengan duduk di kerja tersebut, mereka rasa macam buat macam tu je, kerja tu tak apa, asalkan kerja aku dapat gaji tak cukup. Lepas tu dari situ kita boleh simpulkan bahawa apabila tekanan ekonomi meningkat, jadinya kerja yang mereka lakukan tu kebanyakannya tidak ikhlas dan asalkan bergaji, walaupun mereka tidak sedar bahawa layanan buruk telah mereka berikan kepada kanak-kanak, dan pada ketika itu tanpa mereka sedari telah menyebabkan penderitaan dari segi emosi, sosial, lepas tu telah mendatangkan pengabaian dan akan menyebabkan isu-isu penderitaan di Malaysia semakin meningkat. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada panel TV. Ada tambahan? Baiklah, kita akan pergi pada soalan seterusnya. Panel TV, sejauh manakah faktor tekanan kerja dan kekurangan latihan pengasuh menyumbang kepada kes penderitaan di taskar?
pentingnya dalam menjaga kanak-kanak. Dan pihak negara juga boleh mewujudkan program sosial dan memberi lawatan kepada mangsa. Selain itu, Malaysia juga pernah digemparkan dengan kes penderaan yang berlaku di sebuah taskar di Bandar Rimbayu, Shah Alam, di mana seorang guru tersebut disyaki mendera kanak-kanak yang berusia 2 tahun pada 18 Ogos tahun 2025 yang lalu. Insiden ini berlaku pada jam 6 petang dan guru berkenaan didakwa telah menghina mangsa dan kelas kebilik air dengan menarik rambut mangsa. Ini adalah bukti rakaman berita tertutup di mana guru tersebut telah menarik rambut mangsa dan kelas sehingga kebilik air dan memukul mangsa menggunakan botol dan tudung salji kecil. Melalui kes penderaan ini, guru tersebut berkemungkinan mengalami faktor tekanan kerja dan kurang latihan pengasuhan. Sebagai contoh, guru tersebut mengalami tekanan kerja kerana terlalu padat dengan pekerjaan yang diberikan oleh pegawai taskar dan tidak mendapati rehat yang cukup. Dan tekanan kerja juga boleh disebabkan oleh guru tersebut tertekan dengan memenuhi keperluan ibu bapa maupun pegawai taskar. Seterusnya, kekurangan latihan pengasuhan juga adalah faktor berlakunya kes penderaan di taskar, di mana guru-guru mungkin kurang berfahaman tentang kanak-kanak dan kurang teknik positif dalam menangani masalah kanak-kanak dengan positif dan kurang teknik pengurusan taskar dan berdisiplin yang sesuai. Tugas guru sepatutnya mendidik dan melindungi kanak-kanak. Menurut perkara 12 pendidik seharusnya mempunyai matlamat untuk memperkembangkan kebolehan mental dan fizikal kanak-kanak. Dan pendidik juga sewajarnya mendidik kanak-kanak untuk menghormati ibu bapa. Oleh itu, dalam isu ini, negara juga memainkan peranan penting seperti perkara 20 di mana negara wajib memperuntukkan perlindungan khas kepada kanak-kanak yang diwujudkan hak persekitaran keluarga dan penempatan institusi boleh didapati dalam kes sedemikian. Usaha-usaha untuk memenuhi obligasi ini perlu diberi perhatian kepada kanak-kanak, diberi perhatian kepada latar belakang kepada kanak-kanak. Itu sahaja berjalan-jalan. Ya, terima kasih kepada Kim. Ada tambahan? Ada orang masuk? Seterusnya soalan keempat dengan tim B. Apakah peruntukan undang-undang yang bertujuan melindungi kanak-kanak daripada penderaan di taskar menurut Akta Kanak-kanak dan Akta Taskar? Silakan untuk berbicara. Terima kasih Tuan Pengerusi atas soalan yang diberikan. Baiklah, saya akan kemukakan hujah saya bagus sekali mengikut Akta 21 iaitu Akta Gasus 1 untuk kanak-kanak. Akta ini memberi perlindungan yang menyeluruh kepada kanak-kanak daripada penderaan, pengabaian dan eksploitasi. Peruntukan berkaitan penderaan di Seksyen 17 iaitu mentakrifkan kanak-kanak memerlukan pemeliharaan dan perlindungan termasuk daripada segi fizikal, emosi dan juga seks. Mengikut hukuman iaitu daripada Seksyen 31 peruntukan hukuman kepada mana-mana individu yang menganiaya, mengabaikan atau mendedahkan kanak-kanak kepada bahaya. Jika sabit kesalahan, pelaku boleh dikenakan denda sebanyak RM20,000 atau penjara 18 tahun atau kedua-duanya sekali. Peruntukan ini menunjukkan bahawa undang-undang memandang serius terhadap isu penderaan kepada kanak-kanak. Seterusnya, akta ini juga menetapkan kewajipan untuk melaporkan kes penderaan di bawah Seksyen 27 dan 29. Pegawai perubatan, ahli keluarga dan pengasuh yang gagal melakukan kes penderaan boleh dikenakan tindakan undang-undang. Seterusnya mengikut Akta Taman Asuhan Kanak-kanak iaitu 1984. Akta Taman Asuhan Kanak-kanak 1984 dulu memberi fokus khusus kepada penggunaan taskar
Seksyen 6, setiap taska wajib didaftarkan di bawah JKM, iaitu Jabatan Kebajikan Masyarakat. Taska yang tidak berdaftar boleh dikenakan tindakan yang serius. Tujuannya adalah untuk memastikan taska itu selamat dan mematuhi syarat yang ditetapkan oleh JKM. Seterusnya, mengikut Seksyen 8 dan 9, memberi kuasa kepada pegawai untuk memasuki dan memeriksa keadaan taska bagi memastikan standard yang diberikan dipatuhi. Juga jika didapati berlaku penderaan atau pelanggaran syarat, pendaftaran taska boleh digantung ataupun taska itu boleh ditutup. Saya akan memberikan sedikit artikel yang terjadi. Ada seorang kanak-kanak yang berusia 5 bulan, iaitu kanak-kanak ini bernama Zahir Zulkarnain, yang berumur 5 bulan. Yang terjadi pertama sekali, ibunya menghantar mas ini di sebuah taska yang tidak berdaftar. Jadi semasa ibu dia menghantar kanak-kanak bayi ini pada jam 7 pagi, kemudian selepas ibunya pergi kerja, dia dapati satu panggilan daripada ini saya akan buat artikel yang saya akan terangkan. Okay. Selepas dia pergi ke kerja, lepas dalam pukul 12 macam tu, dia dapati panggilan daripada dia nak call pihak taska tersebut tapi tidak dijawab. Jadi ibu mangsa sangat khawatir kerana anak-anak dia tak tahu keadaan anak dia macam mana. Kemudian dia terus dia sangat terkejut apabila dia dapat call daripada hospital UIA, iaitu anak dia keadaan sangat menjadikan kritikal. Sebab sebagai ibu mangsa dia sangat pelik, anak dia sangat sihat dan tak ada apa-apa penyakit pun semasa dihantar dekat taska tersebut. Tapi lepas dia sampai di hospital, doktor mengesahkan anak dia meninggal dunia disebabkan kurang oksigen di dalam badan. Apa yang terjadi pada kes ini adalah mengikut rakaman yang tertutup CCTV yang diberikan kepada ibu mangsa, anaknya dibendung dan dibiarkan dalam sebuah bilik yang gelap selama sejam. Jadi dia tiada pengawasan, pengawasan itu membiarkan sahaja anak bayi tersebut di dalam bilik. Kemudian alasan pihak taska itu mengurung bayi tersebut disebabkan dia berkata bayi tersebut garum muka, kira macam dia nak garum badan dia semua benda kan. Jadi dia nak bendung lah supaya tak ada secara lebam ke apa, ruam dekat muka bayi tersebut. Itu bagi alasan seperti itu. Jadi ibu mangsa sangat pelik sebab anak dia bukan begitu. Bila tengok pada rakaman CCTV tersebut, boleh nampak yang anak dia sangat sihat dan tak ada apa-apa masalah pun. Jadi dekat sini kita boleh nampaklah yang pihak taska cuba untuk membuat perkara yang tidak betul seperti penderaan. Seterusnya, yang saya dapat juga daripada artikel kes ini, taska ini tidak berdaftar dan pihak JKM telah pun pergi menyiasat taska tersebut untuk ditutup ke taska tersebut. Tetapi pada masa yang sama, taska ini beroperasi semula pada 27 Februari 2024. Taska ini tidak mengambil apa-apa tanggungjawab semasa kes ini berlangsung. Jadi pihak ibu dan ayah mangsa bayi sangat-sangat marah sebab tak ada langsung pihak taska ini ambil kira pasal kejadian yang berlaku. Jadi pihak JKM membuat aduan taska ini untuk berhenti beroperasi. Tapi mereka tidak mendengarkan mereka tersebut dan mereka teruskan beroperasi semula. Jadi telah pada tahun yang sama juga, iaitu 31 Januari, pihak taska ini telah pun telah ditutup sepenuhnya atas sebab benda-benda yang sebab kes kematian Zahir yang berlaku. Jadi saya sangat-sangat menekankan kepada ibu bapa di luar sana untuk mengambil cakna setiap taska yang nak kita hantar anak kita kat mana. Pastikan taska tersebut berdaftar di bawah JKM supaya kes-kes seperti ini dapat dielakkan daripada berlaku dan keselamatan anak-anak kita semua dapat dijaga.
jadi benda. Sekian saja yang sudah saya. Terima kasih. Terima kasih kepada panel tim B. Soalan yang sama pada tim B, tim A. Sila jawab. Terima kasih. Pada pendapat saya, di Malaysia terdapat dua akta yang mengutamakan hak kanak-kanak, iaitu Akta Kanak-kanak 2001/611 dan Akta Taska 1984 Akta 308. Yang pertama, Akta Kanak-kanak 2001 memastikan perlindungan undang-undang terhadap sebarang bentuk penderaan fizikal, mental maupun seks terhadap kanak-kanak. Di bawah Seksyen 17 menegaskan bahawa kanak-kanak tidak boleh diabaikan ataupun dipukul mana-mana individu yang mengetahui kes penderaan tersebut. Di antara bawah Seksyen 31 yang mewajibkan setiap individu haruslah melaporkan kepada pihak berkuasa jika terdapat mana-mana taska maupun pusat jagaan yang mendera kanak-kanak. Jika disabitkan kesalahan, bawah Seksyen 92 menetapkan hukuman kepada individu tersebut tidak melebihi RM50,000 ataupun penjara 20 tahun. Kedua, Akta Taska 1984 memastikan keselamatan dan kebajikan kanak-kanak di Taska melalui terhadap operasi dan pengawasan kaki tangan. Seksyen 10 menetapkan Seksyen 10 menetapkan syarat dan lesen terhadap Taska. Dan Seksyen 11 menekankan tanggungjawab penjaga taska terhadap keselamatan dan kebajikan kanak-kanak, yang haruslah menetap sebuah taska tersebut mestilah berpandukan SOP dan hendaklah berlesen. Di mana Seksyen 11 menekankan tanggungjawab taska terhadap keselamatan dan kebajikan. Seksyen 18 menekankan hukuman dan pengasuh atau peratur taska kesesuaian sehingga menyebabkan kemudaratan kepada kanak-kanak. Kes terbaru 2026 iaitu 21 Januari 2026, sebuah taska di Selangor dipercayai terbabit dalam pelanggaran SOP terhadap taska yang dikenakan hukuman atas 1984. Sebelum tu saya ada video untuk berita tersebut. Ini untuk video 2024, terdapat 39 buah taska yang beroperasi secara haram yang kini dikenakan setiap taska tersebut hukuman dan untuk ditutupkan secara segera atas dasar keselamatan terhadap kanak-kanak. Itu saja daripada saya. Panel tim A ada Naman, Taylor. Dan kita balik pada soalan seterusnya. Tim B, dari sudut Konvensyen Hak Kanak-kanak iaitu CRC, apakah hak kanak-kanak yang terjejas apabila penderaan berlaku? Sila menjawab. Terima kasih atas soalannya. Apabila penderaan berlaku, jelaslah bahawa hak perlindungan kanak-kanak dengan izin CRC terjejas. Kanak-kanak sepatutnya dibesarkan di persekitaran yang selamat, tetapi bertukar menjadi mangsa ketakutan. Menurut dengan izin CRC, khususnya perkara 19, setiap kanak-kanak ini berhak untuk dilindungi daripada segala bentuk keganasan fizikal, penderaan emosi, penderaan mental dan pengabaian. Sekiranya berlaku pukulan, hinaan, ubutan atau apa-apa bentuk pengabaian terhadap kanak-kanak, perbuatan tersebut jelaslah
kes pertama, Abdul Ryan berusia 9 bulan dipercayai lemas selepas ditemukan tersemban di dalam bidan di sebuah taskar di Jalan Kabul Shah Alam. Mula balik. Di sebuah taskar di Jalan Kabul Shah Alam, Selangor. Pembina taskar tersebut dirembat 3 hari untuk melanjutkan siasatan lanjut. Untuk kes kedua, Daniel Afan yang berusia 3 bulan meninggal dunia selepas ditemukan tidak sadarkan diri ketika dalam jagaan di rumah pengasuhnya di Taman Lembah Bujang Merbuk, Sungai Petani. Oleh itu, artikel 19 dengan tegasnya mewajibkan pihak ibu bapa, penjaga dan juga negara. Oleh itu, artikel 19 dengan tegasnya mewajibkan ibu bapa, penjaga dan juga negara untuk memastikan perlindungan yang menyeluruh bagi menjamin keselamatan dan kesejahteraan kanak-kanak daripada sebarang bentuk keganasan fizikal maupun mental. Manakala menurut perkara 6 dalam Konvensyen Hak Kanak-kanak dengan izin CRC menegaskan bahawa negara-negara perlu mengiktirafkan setiap kanak-kanak mempunyai hak sedia ada untuk hidup. Hak ini bukan sekadar bermaksud kelangsungan hidup secara fizikal, malah merangkumi tanggungjawab negara untuk memastikan kanak-kanak dapat membesar dan berkembang secara menyeluruh aspek fizikal, mental, emosi dan sosial. Oleh itu, sebarang bentuk penderaan pengabaian atau keganasan yang mengancam keselamatan dan kesejahteraan kanak-kanak adalah satu pelanggaran terhadap perkara 6. Apabila kanak-kanak menjadi masa penderaan perkembangan mereka boleh terbantu, keyakinan diri mereka juga terjejas dan masa depan mereka terancam. Hal ini jelas bahawa maksud hak untuk berkembang dalam persekitaran selamat, sihat dan penuh dengan kasih sayang. Itu saya bersaja. Terima kasih Tanya Tim B. Soalan yang sama, Tanya Tim A, sila uraikan hujah anda. Saya bersetuju dengan hujahan panel ini, tetapi saya juga mempunyai hujahan saya sendiri. Kes penderaan akan menjejaskan pelbagai hal kepada kanak-kanak dan hak kanak-kanak juga akan terjejas daripada pelbagai sudut dan aspek. Penderaan juga menjejaskan hak kanak-kanak untuk hidup berkembang kanak-kanak serta hak privasi kanak-kanak. Berdasarkan kenyataan Konvensyen Hak Kanak-kanak dengan izin CRC, iaitu perkara 28 dan 29, kanak-kanak berhak untuk mendapatkan pendidikan yang dapat membantu perkembangan potensi mereka secara sepenuhnya. Hal ini kerana kanak-kanak yang menjadi masa dera sering mengalami gangguan emosi dan hal ini juga menyebabkan gangguan prestasi akademik mereka merosot. Hal ini juga menunjukkan kanak-kanak mempunyai hak terhadap pendidikan dan kerajaan harus bekerjasama untuk laksanakan hal ini. Perkara 20 menyatakan bahawa jika keluarga gagal melindungi kanak-kanak, kanak-kanak tersebut berhak untuk mendapat perlindungan yang lebih selamat. Contohnya, kanak-kanak yang menjadi masa dera harus dihantar ke tempat yang dapat melindungi mereka. Saya meminta izin untuk menunjukkan rujukan pusat jagaan yang dapat melindungi mereka. Pertama sekali iaitu Rumah Kanak-kanak Tengku Wilayah. Yang kedua, Asrama Kanak-kanak Dahli Perhentian. Dan yang terakhir sekali, Pejabat Kebajikan Masyarakat. Setiap kanak-kanak harus dilindungi haknya supaya mereka dapat menikmati hidup aman dan selamat. Itu sahaja daripada saya. Sekian. Terima kasih. Dan Tim A, ada apa-apa penambahan? Tidak. Lalu berada pada soalan seterusnya. Tim B dulu. Walaupun undang-undang dan CRC telah mula, mengapa kes penderaan kanak-kanak masih berlaku sehingga hari ini? Sila menentukan hujah anda. Terima kasih di atas soalan yang diberikan kepada saya. Walaupun undang-undang seperti Akta Kanak-kanak 2001 dan Konvensyen Hak Kanak-kanak terutama
Hak Perkara 19 yang menegaskan bahawa kanak-kanak mesti dilindungi daripada sebarang bentuk keganasan fizikal atau mental. Ini bermaksud menjerit atau menggunakan kekerasan bukanlah cara disiplin yang dibenarkan dalam konteks pengajaran tadika dan pasca. Pengasuh juga tidak dibenarkan untuk memukul, menampak atau mencubit kanak-kanak walaupun dia melakukan kesalahan. Malah pengasuh itu perlu memberi perhatian yang lebih dekat kepada mereka. Selain itu juga, perkara 12 dan 13 memberi hak kepada kanak-kanak untuk menyuarakan pendapat mereka, di mana mereka walaupun mereka masih kecil, pandangan dan perasaan mereka tetap perlu didengar dan dipertimbangkan. Sebagai contoh, jika kanak-kanak mengadu tidak selesa dengan layanan seseorang, maka guru tu pengasuh perlu mengambil perhatian terhadap apa yang diceritakan oleh kanak-kanak tersebut. Itu sahaja daripada saya. Baiklah, terima kasih kepada tim. Baiklah, soalan yang sama. Tim A, sila membuka penjelasan. Terima kasih Yang Berhormat. Saya menyokong kepada perkara yang telah disebutkan oleh panel tinggi, iaitu kanak-kanak sepatutnya diutamakan kesejahteraan mereka, bukan hanya untuk pentingkan hubungan. Jadi, dengan izin Yang Berhormat, saya bawakan contoh yang mana ada di sebuah taska terbongkar bahawa dia telah memindahkan kanak-kanak di taska tersebut kepada tempat lain, sementara JKN membuat pengawasan. Jadi di sini dapat disimpulkan bahawa ada taska yang sanggup untuk kanak-kanak lalu bawah logam hanya untuk menjadikan taska tempat mereka sebagai keuntungan tanpa memikirkan perlindungan kepada kanak-kanak. Jadi yang seterusnya, perkara yang seterusnya yang saya akan ucapkan di dalam mini forum pada hari ini iaitu perkara 37, iaitu menolak layanan kejam. Dengan izin Yang Berhormat, saya bawakan juga daripada slide yang telah saya kaji, iaitu di terdapat komponen-komponen dalam CRC. Saya terangkan, saya ambil daripada perkara 37 iaitu menolak layanan kejam, iaitu masyarakat kini menormalisasikan rotan itu sebagai didikan. Pada pendapat saya, itu tidak dinafikan bahawa rotan boleh juga untuk mendisiplinkan kanak-kanak. Tapi ada yang menganggap bahawa meminjak, menumbuk adalah tindakan agresif yang lain perlu untuk didikan kepada mereka. Walhal perkara itu adalah tidak wajar dan akan mengundang kepada penderaan kerana membudayakan tindakan kejam sebagai didikan. Yang seterusnya ialah saya ambil daripada slide yang saya kaji, CRC dalam perkara 42, iaitu menyeru kesedaran kepada masyarakat. Dalam hal ini, kita dapat ketahui bahawa ramai ibu bapa yang tidak peka dalam hal-hal seperti ini. Jadi, dia akan membawa kesedaran kepada masyarakat, iaitu dengan membantu memperkenalkan saluran-saluran yang betul untuk dipertengahkan bahawa penderaan ini adalah satu kes jenayah yang besar jika tidak dibendung. Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa apabila seperti akta, CRC, komponen, perkara-perkara yang telah saya kaji ini diwujudkan, dia akan membuatkan keadilan kepada kanak-kanak untuk melindungi hak-hak mereka. Sekian saja daripada saya. Baiklah, terima kasih kepada tim. Soalan yang terakhir, apakah langkah yang boleh diambil oleh pengasuh taska, pengusaha taska, pengasuh dan ibu bapa bagi mencegah penderaan kanak-kanak? Mana-mana panel tim A dan tim B boleh kemukakan ucapan. Okey, terima kasih atas soalan yang diajukan oleh Tuan Pengerusi tadi. Bagi memulas
dengan izin saya menggunakan istilah dalam bahasa Inggeris iaitu CCTV. Okey, dengan penggunaan CCTV ini, kamera lintas tertutup ini boleh mencegah sebarang insiden iaitu penderaan ini daripada terus berlaku ke atas kanak-kanak. Dengan adanya CCTV ini juga, para pelaku ataupun penjenayah tidak akan memberanikan diri untuk melakukan sebarang kes jenayah terhadap kanak-kanak, dan mereka juga tidak berani untuk membuat onar terhadap kanak-kanak yang boleh kita katakan diorang ni masih dalam proses perkembangan dan pertumbuhan. Baiklah, saya ingin menunjukkan contoh ini merupakan rakaman daripada CCTV yang berlaku ke atas kanak-kanak yang berumur lingkungan berusia 6 hingga 9 bulan. Menerusi rakaman lintas tertutup ini, boleh kita lihat kanak-kanak ini ditampar dan digolek di atas santai oleh pengasuh taska itu sendiri. Okey, sudah terbukti bahawa penggunaan kamera lintas tertutup ini amatlah memberi kesan yang efektif kepada ibu bapa untuk mereka lebih mempercayai kalau diorang nak hantar anak diorang ke taska tersebut ada CCTV ini akan meningkatkan kepercayaan ibu bapa. Seterusnya, langkah yang boleh diambil oleh pengasuh ialah menghadiri latihan khusus yang berkala. Okey, latihan seperti ini dikatakan boleh meningkatkan kesedaran kepada pengusaha itu sendiri akan mengenai tanggungjawab yang digalas mereka untuk menjaga kanak-kanak yang diamanahkan oleh penjaga ataupun mahupun ibu bapa itu sendiri untuk menjaga anak-anak kanak-kanak ini untuk dijaga, bukannya untuk didera. Selain itu, latihan ini juga mampu meningkatkan, boleh membantu pengasuh untuk mengawal emosi mereka agar mereka tidak mudah melepaskan amarah, tekanan mereka tu kepada kanak-kanak yang tidak salah ini. Seterusnya, yang akhir sekali, peranan ibu bapa bagi mencegah isu penderaan ini daripada terus berlaku ialah ibu bapa mesti memilih taska yang berdaftar. Seperti kita tahu, taska yang berdaftar ni ada prosedur keselamatan yang lebih terjamin. Jadi ibu bapa akan lebih mempercayai untuk menghantar anak-anak mereka ke taska tersebut. Selain itu, ibu bapa juga perlu mengambil cadna terhadap sebarang perubahan dari segi aspek emosi ataupun daripada aspek fizikal kanak-kanak tersendiri. Sebagai contoh terhadap dari segi yang boleh saya bagi dari segi fizikal, terdapat kesan luka, kesan lebam terhadap kanak-kanak itu. Daripada segi emosi, ibu bapa boleh
bapa perlu menyiasat perkara tersebut dan melaporkan kepada pihak berwajib seperti JKM, iaitu Jabatan Kebajikan Masyarakat, dan pihak polis. Sekian itu sahaja dari saya. Izinkan saya menambah sedikit soalan daripada Tanjung ini. Maafkan saya. Okey, seperti yang diberitahukan tadi oleh Penentu A, ibu bapa perlu memilih taska yang didaftar di atas JKM, iaitu Jabatan Kebajikan Masyarakat. Ibu bapa perlu mengambil saatnya sebelum menghantar anak-anak di taska yang sebenarnya. Seterusnya, ibu bapa juga setiap kali anak-anak pulang ke rumah buat pemeriksaan terhadap anak-anak dari segi emosi mereka, juga terhadap fizikal mereka. Ibu bapa perlu mengambil kira apa yang kanak-kanak buat di taska. Juga ibu bapa perlu memeriksa keadaan badan kanak-kanak supaya boleh mengelakkan daripada dia dapat tahulah sekiranya anak-anak ni terjebak dengan penderaan di taska. Seterusnya, bagi pihak taska pula, pihak taska juga boleh menyediakan log harian bagi setiap kanak-kanak di taska. Contohnya, setiap kali kanak-kanak sampai di sekolah di taska, pihak pengurusan taska ni boleh mengambil kedatangan mereka melalui sistem. Dengan ini, ibu bapa akan lebih mengetahui tentang keberadaan anak-anak di mana mereka berada. Bukan itu sahaja, pihak taska juga perlu bertanggungjawab terhadap apa yang berlaku pada kanak-kanak semasa mereka di taska. Kerana ibu bapa ini telah memberikan kepercayaan mereka kepada pihak taska ini untuk menjaga anak-anak mereka. Jadi sekiranya berlaku perkara-perkara yang tidak diingini seperti penderaan, pihak taska sangat-sangat perlu bertanggungjawab tentang penderaan yang berlaku. Jadi kesimpulan yang saya boleh berikan, langkah yang saya telah berikan tadi itu sangatlah penting untuk ibu bapa supaya mereka tidak membuat kesilapan. Seperti kes-kes yang telah dibentangkan oleh panel-panel yang di depan saya ini, banyak kes yang penderaan seperti ada yang menyebabkan kematian. Jadi ibu bapa ini perlulah ingat yang bahawa anak-anak ini adalah harta yang paling bernilai untuk kita sebagai ibu bapa lah. Jadi perlulah menjaga dan jangan sekali mensia-siakan mereka, sebab mereka dilindungi di bawah akta yang diberikan. Itu sahaja untuk bagi saya. Terima kasih. Ada tambahan lain? Terima kasih kepada Kak Fursi. Langkah-langkah perlu kepada pengusaha taska dahulu. Sebagai pengusaha taska, perlulah mengetahui dan mengambil berat tentang latar belakang pekerja. Sebagai pengusaha taska, perlulah menjalankan salinan keselamatan dan rekod jenayah sebelum mengambil pekerja. Sebagai pengusaha taska, takkanlah kita nak ambil pekerja yang sampai lembur, yang ada rekod jenayah, yang ada rekod jenayah memungkul ataupun sebagainya. Sebagai pengusaha taska, kenalah kita check dulu rekod dia. Macam sekarang pun, zaman sekarang kita ada resume dan sebagainya untuk kita tengok dia ni layak tak kita ambil dia sebagai pekerja di taska. So dengan adanya cara kita sebagai pengusaha taska ni memeriksa rekod jenayah sebelum mengambil pekerja, itu pun dah boleh dikira sebagai langkah jaga-jagalah untuk elakkan berlakunya lagi penderaan di taska ni. Sebab sekiranya kalau kita ambil juga pekerja dan juga pengusaha taska mengambil sambilan dua tentang rekod latar belakang pekerja ni, mungkin kes penderaan ni akan makin lama makin meningkat. Dan yang kedua, pengusaha taska perlulah mengikut garis panduan JKM, iaitu Jabatan Kebajikan Masyarakat, memastikan taska berdaftar di bawah JKM dan mematuhi akta serta peraturan. Dan pengusaha taska ni perlulah daftar di bawah JKM sebab kalau kita perasan dekat Malaysia ni banyak je
taska-taska, tadika-tadika yang tak didaftar bawah JKM dan tak mematuhi akta-akta ataupun peraturan kat Malaysia ni. So dekat situ pun kat situ pun adalah punca berlakunya penderaan ni. Dengan adanya pendaftaran di bawah JKM ni, mungkin berkemungkinan saya tak jamin boleh 100% akan silakan terus kes penderaan ni, tapi berkemungkinan boleh elakkan berlakunya kes penderaan di Malaysia ni. Dan yang kedua, kita pergi kepada pengasuh. Pengasuh kanak-kanak. Sebagai pengasuh, kita perlu mengawal emosi dan tekanan kerja. Janganlah, sebab kadang-kadang pengasuh ni ada yang mental emosi daripada rumah dia bawa ke tempat kerja untuk anak, dan dekat situlah akan berlaku penderaan terhadap kanak-kanak. Dan janganlah melepas kemarahan kepada kanak-kanak. Dan yang kedua, melakukan sebarang tanda penderaan. Sebab kanak-kanak ni kadang sifat dia tak pernah agak, dan diorang ni tak akan bagi tahu terus direct dekat kita yang apa yang diorang rasa kat rumah ke apa ke, ataupun sebenarnya kat rumah tu diorang kena dera, kena pukul dengan mak bapak, tapi diorang bukan jenis yang bagi tahu. Tapi kanak-kanak ni macam kita tahu diorang ada sifat yang jujur. Kalau sebagai pengasuh kita terus tanya direct jujur kat dia, kadang-kadang dia boleh terus bagi tahu, oh dekat rumah mama pukul, dekat rumah papa pukul. So dengan cara macam tu kita dapat tahu tanda awal sebagai pengasuh, bolehlah lakukan terus kepada pihak penguasa. Itu saja daripada saya. Daripada penambah lain, Saya ingin menambah sedikit sahaja, iaitu langkah penting yang boleh diambil oleh ibu bapa ialah berkomunikasi secara terbuka dengan anak-anak, di mana ibu bapa ni sentiasa mendengar, memberi perhatian kepada anak-anak supaya mereka dapat menyuarakan perasaan mereka terhadap ibu bapa mereka. Sebagai contoh, jika anak-anak pulang dari sekolah, mereka kelihatan seperti murung atau takut, ibu bapa perlu bertanya kepada mereka seperti apa yang berlaku pada hari ini, apa yang terjadi pada tadika hari ini. So mereka akan kanak-kanak ni dia akan beritahu perkara yang sebenar, sebab kanak-kanak ni biasanya tidak akan tipu kita. Anak-anak akan lebih cenderung bercakap jika mereka tahu pendapat mereka dihargai. Dengan itu, tindakan ini selaras dengan perkara yang telah diberitahu oleh saya, iaitu perkara 12 dan 13 dalam CRC, perkara penting. Sekian, terima kasih. dan terima kasih kepada